Assalamualaikum. Hai adik-adik. Adik kreatif pada hari ini ialah guli mes. Bahan dan alatan yang digunakan ialah penutup kotak, guli, pensil, gam, gunting dan straw. Langkah yang pertama, lakarkan jalan di atas penutup kotak. Langkah kedua, gunting straw mengikut lakaran jalan. Kemudian, gam pada bahagian bawah straw tersebut. Langkah keempat, tampalkan straw di atas lakaran jalan. Langkah kelima, masukkan guli dalam penutup kotak. Guli mes sedia untuk dimain. Selamat mencuba!